Ramai trader ingat kalau jumpa satu strategi yang power, dah cukup untuk buat profit konsisten. Tapi realitinya, market tidak bergerak satu cara sahaja. Kadang-kadang dia trending, kadang-kadang sideways, kadang-kadang tiba volatile sebab news. Kalau anda hanya bergantung pada satu strategi, besar kemungkinan anda akan struggle untuk konsisten. Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana trader yang serius membina multiple strategies untuk adapt dengan semua keadaan market. Pertama sekali, apa sebenarnya maksud multiple strategies? Mudah je. Ia bermaksud anda ada lebih daripada satu cara untuk trade dan anda pilih strategi berdasarkan keadaan market semasa. Market sentiasa asasnya ada 4 keadaan utama. 1. Trending market. 2. Range atau sideways market. 3. Volatile market, biasanya sebab news. Dan 4. Mean reversion, bila harga kembali ke purata. Masalah besar trader adalah mereka cuba guna satu strategi untuk semua keadaan. Contohnya, guna trend strategi tapi market tengah sideways. Atau guna mean reversion tapi market tengah strong trend. Akhirnya, loss. Trader yang konsisten bukan cari strategi yang perfect, tapi mereka faham bila nak guna strategi yang betul. Kita mula dengan strategi paling common, iaitu trend trading. Trend berlaku bila market bergerak jelas dalam satu arah. Untuk kenal pasti trend, ada 2. Uptrend bila harga buat higher high dan higher low. Downtrend bila harga buat lower high dan lower low. Cara trade trend yang paling basic ialah kita buy masa pullback dalam uptrend dan sell masa retracement dalam downtrend. Tools yang boleh membantu kita adalah seperti moving average, trend line dan market structure. Kelebihan trend trading ialah ia boleh capture pergerakan yang besar dan risk rewardnya biasanya lebih cantik. Tapi kelemahannya, bila market tak trending, banyak false signal. Sebab itu, kita tak boleh bergantung kepada strategi ini sahaja. Seterusnya, kita ada range market. Range berlaku bila harga bergerak dalam satu kawasan. Tak ada arah yang jelas. Ciri-ciri range termasuklah ada support dan resistance yang kuat dan harga ulang-alik dalam zona yang sama. Cara untuk kita trade adalah buy dekat support dan sell dekat resistance. Tools yang biasa digunakan adalah seperti support and resistance line, RSI untuk detect overbought atau oversold. Kelebihannya banyak peluang untuk kita entry dan sesuai untuk market yang slow. Kelemahannya pula bila breakout berlaku, harga boleh pergi jauh tanpa signal awal. Jadi penting untuk sentiasa aware bila range mungkin akan break. Strategi ketiga adalah news trading. Bila ada news besar seperti NFP, CPI, interest rate decision, market boleh bergerak sangat laju dalam masa yang singkat. Apa yang berlaku masa news adalah volatility meningkat, spread boleh jadi melebar dan slippage boleh berlaku. Untuk beginner, saya sarankan elak trade sebelum news. Untuk yang lebih advance, boleh trade breakout selepas news release. Tapi ingat, news trading bukan untuk semua orang. Kalau risk management tak jaga, akaun boleh habis dalam masa beberapa minit sahaja. Strategi seterusnya ialah mean reversion. Konsep dia simple. Harga yang terlalu jauh dari purata cenderung untuk kembali semula. Contohnya, bila harga terlalu overbought, kemungkinan turun. Dan bila terlalu oversold, ia kemungkinan naik. Tools yang biasa digunakan adalah Bollinger Band, RSI dan moving average. Cara entry ialah sell bila harga terlalu jauh di atas mean dan buy bila terlalu jauh di bawah mean. Kelebihannya, ia sangat sesuai untuk market yang ranging, tapi kelemahannya sangat bahaya kalau market sedang trending kuat. Sebab dalam strong trend, harga boleh terus lari tanpa kembali ke mean. Sekarang persoalannya, macam mana nak gunakan semua strategi ini? Jawapannya, bukan guna semua sekali, tapi pilih berdasarkan keadaan market. Contoh, kalau market tengah trending, fokus trend strategi. Kalau sideways, guna range trading. Kalau ada news,
sama ada avoid atau trade breakout. Kalau harga overextended, guna mean reversion. Ini yang kita panggil sebagai adaptability dalam trading. Bila anda ada multiple strategies, anda tak bergantung pada satu setup. Anda boleh trade dalam pelbagai kondisi dan paling penting sekali, konsistensi akan meningkat. Kesimpulannya, dalam trading bukan siapa ada strategi paling hebat yang menang, tapi siapa yang paling pandai adapt dengan market. Kalau anda serius nak jadi trader yang konsisten, mula bina sekurang-kurangnya 2 atau 3 strategi berbeza. Fokus untuk faham bila nak guna dan bila nak elakkan. Dan kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe dan share dengan kawan-kawan trader anda yang lain. Dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.